Salam sejahtera. Murid-murid, lihatlah 2 helai daun ini. Apakah perbezaan antara 2 daun ini? Perbezaan ketara yang kita nampak ialah dari segi warna. Daun sebelah kiri berwarna hijau. Daun sebelah kanan berwarna coklat. Selain daripada perbezaan warna, manakah satu daun yang segar? Pernahkah kamu terfikir apakah yang menyebabkan satu daun segar dan yang satu lagi layu? Betul. Daun yang segar mendapat bahan keperluan iaitu oksigen, nutrien dan air. Sebaliknya, daun yang layu tidak mendapatkan bahan keperluan oksigen, nutrien dan air. Murid-murid, setiap sel dalam organisma memerlukan bahan keperluan seperti oksigen, nutrien dan air. Semua bahan keperluan ini perlu dihantar ke sel-sel dalam organisma. Bagaimanakah bahan keperluan ini dapat dihantar ke seluruh bahagian tumbuhan? Semua organisma hidup mempunyai sistem pengangkutan masing-masing. Contohnya, organisma ringkas iaitu organisma unisel mengangkut bahan keperluan secara resapan melalui membran sel. Manakala organisma kompres iaitu organisma multisel, contohnya manusia dan haiwan, mempunyai satu sistem pengangkutan khusus iaitu sistem pengedaran darah untuk mengangkut oksigen dan nutrien. Manakala tumbuhan mempunyai tisu xilem untuk mengangkut air dan garam mineral dan juga phloem untuk mengangkut makanan. Sekian, terima kasih.